Ini dia Avata Vanguard 250, skuter ATC pertama Malaysia dengan reka bentuk gaya moden, direka untuk penunggang yang mahukan prestasi, keselesaan dan practicality dalam satu package. Dan skuter ini sendiri telah ditunggang uji dan di-approve reliability-nya oleh Nasir Haris sendiri. Jom kita dengarkan apa yang diulas oleh Nasir Haris tentang Vanguard 250. Untuk enjin motosikal ini memberikan tidak balas yang lancar dan bertenaga di jalan terbuka. Jadi semasa touring, anda nak overtake kenderaan lain pun, enjinnya reliable, boleh diharap. Kalau dari segi karakter, dia agak responsif. Untuk motor skuter dia agak responsif. Aku pernah bawa motor yang menggunakan enjin type Piaggio ni, ataupun boleh kata enjin Vespa kan, Vespa 300 punya enjin. Aku pernah rasa setup yang lebih agresif berbanding yang ini. Mungkin setting CVT ataupun dia punya ECU dia ada tweak-tweak sikit ke apa, tak tahu. Tapi yang ini lebih smooth. Ada juga power. Kalau korang tanya pasal top speed, aku test jalan pendek je, tapi ada downhill sikit, boleh dapat 148. Itu belum habis lah, maksudnya aku tak tunduk pun. Untuk motor skuter 250, itu dah laju gila lah. So dari segi horsepower dia, aku letak dekat bawah ni, dia 20 lebih macam tu. Dan juga disebabkan enjin ni adalah enjin Piaggio, dari segi ketahanan tu aku rasa dia terjamin lah pada pendapat aku. Sebab aku sendiri pun memang pernah pakai enjin ni. Sebab tu bila Avata keluarkan motor ni, minta aku untuk review bawa motor ni sampai melengkapkan dia orang punya 20,000 km test tu, aku tak risau langsung lah pasal enjin. Seriously, memang aku tak risau langsung sebab aku memang dah percaya gila enjin ni. Prestasi handling yang stabil dan mantap membolehkan penunggang mengambil selekoh dengan yakin walaupun di laluan yang berliku. Maklumlah, semasa touring, rider akan melalui bermacam jenis permukaan jalan dan handling yang stabil adalah sangat penting. Apa yang aku boleh cakap berdasarkan first impression aku melepeh dengan motor ni, aku rasa dia punya handling terbaik. Okey, dia tak terlalu kata apa macam ada instability yang teruk ke, tak. Korang tengok sendiri lah tadi kan, jalan ni dia bukan macam highway, bukanlah jalan yang sangat rata lah kan. Ada lekuk-lekuk je lah, jalan yang lori pakai kan. Tapi okey, tak ada masalah. Serius, masih boleh kontrol. Sistem suspensi teleskopik di hadapan dengan dual gas charge shock absorber di belakang direka untuk menyerap hentakan dengan baik dan menjadikan tunggangan lebih selesa dan terkawal. So dari segi suspension, sebab dah nak sebut suspension, kita kena sebut jugalah macam mana karakter suspension tu. Adakah dia terlalu keras atau terlalu lembut? Mungkin dia setting untuk comfort. Kalau nak kata terlalu lembut, tak, aku rasa ni bukan terlalu lembut. Kalau korang nak kata dia keras pun, dia taklah sekeras motor-motor naked ke apa, dia still agak lembut. Cuma kalau dari segi comfort tu lah, aku akan cerita nantilah. Bagi aku lagi lama pakai motor ni dan aku dapat confirmkan aku punya opinion. Tapi kalau dari segi handling, specifically suspension, aku rasa suspension dia tip-top, nice. Dia ada membuai jugalah, expected lah untuk motor jenis macam ni. Untuk korang macam nak escape weekend ke, ada nak datang Cameron ke, nak layan-layan Kona sikit, boleh, motor ni boleh, tak ada masalah. Dia bukanlah super sport dicipta untuk melepeh, tapi dia capable dan kau boleh enjoy. Dilengkapi dual channel ABS serta traction control, Vanguard 250 memastikan keselamatan maksimum ketika membrake mahupun menunggang di permukaan licin. Kalau dari segi riding aids pula, macam kau tengok tadi, downhill ni bahaya dia adalah brake. Biasanya kalau macam contoh lah kan, ni kan banyak lori kiri kanan kan, kadang-kadang kau tengok lori, kau rasa macam dia bergerak, tapi rupanya dia berhenti. Jadi kau pun macam panik, secara insting je kau akan brake dengan kuat lah. So bila kau brake macam tu, mungkin kau boleh terjatuh terus sebab tayar depan lock. So untuk motor ni, dia ada ABS depan dan belakang. Contohnya jalan berpasir, banyak juga tempat kat sini kan, jalan berpasir, ataupun mungkin masa hujan ke, tayar tak dapat grip. So bila kau brake, dia akan memastikan motor kau tak jatuh masa kau tengah brake tu. Brake tu akan automatically lepas-lepas sikit. Macam tu lah lebih kurang. So feature tu penting, kau kena bersedia untuk segala kemungkinan. Sebab tu korang perlukan traction control dan juga ABS. So dari segi brake, bagi thumbs up lah. Lagi pula motor ni brake depan dia pakai radial caliper tau. Itu pun satu lagi advantage lah. Sebab jarang lah skuter pakai radial caliper ni. And then lagi satu, traction control. Contohnya kau tengah mendaki, berat memang banyak kat belakang lah kan, sebab kau dah mendongak. Kalau kau pulas lagi, tayar belakang akan pusing, tapi movement motor tu tak sync. So maksudnya kau akan sliding, boleh membuatkan korang hilang kontrol ataupun jatuh. Dari aspek keselesaan, posisi duduk yang ergonomik dengan adjustable handlebar membolehkan penunggang menempuh perjalanan jauh tanpa rasa letih berlebihan. Lagi-lagi dengan handlebar dan posisi duduk yang boleh di-adjust, rider pasti selesa semasa touring. So
Aku boleh kata dari segi keselesaan, motor ni agak selesa. Handlebar dia ni tak ada vibration, aku rasa sangat-sangat okey. Dekat kaki pun apa semua memang okey. Engine pun smooth, kau tak ada rasa macam excessive vibration yang menyebabkan kau rasa macam kebas tangan ke apa ke. Oh, tak ada langsung, memang tak. And then kalau dari segi keselesaan rintangan angin tu, tadi kita dah lalu LPT, dah full throttle je all the way. Aku rasa pun tak ada masalah. Aku punya leher pun tak ada rasa sakit-sakit sangat. Dia memang okey. Walaupun dah beribu-ribu km bawa motor ni. Even dah berapa hari, dah berapa ribu km, aku tak rasa sakit-sakit badan, apa semua tak ada. Sakit pinggang pun tak ada. Ruang simpanan di bawah tempat duduk dan kompartmen hadapan yang dalam memberi kemudahan untuk menyimpan barangan peribadi dan keperluan perjalanan, terutamanya untuk perjalanan jarak jauh. Antara benda yang paling aku suka adalah dia ada storage, very quick and easy lah untuk access. Dia guna sistem yang macam ni, bagi aku agak tactile, tekan je and then dia boleh buka. Ni tekan balik. Boleh kata macam fail proof jugalah, sebab kadang-kadang ada certain motor yang dia terlebih canggih, korang kena guna sistem kat sini lah. Dia ada keyless kan. Motor ni ada keyless juga, tapi untuk buka ni dia tak perlukan sistem apa-apa yang elektronik lah. Aku nak tunjukkan korang apa aku letak dalam ni. Satu tin air kopi, satu botol air mineral, ada roti, kemudian ada Stanley air panas. Satu poket je, banyak ni boleh letak dan ada ruang lagi sebenarnya. Memang nice. So kita minum dulu. On top of that, boleh masuk lagi benda-benda kecil-kecil macam kabel wire ke apa ke, ataupun glove. Glove pun aku letak kat sini. And then dia ada juga belah kanan ni, sama, saiz pun sama, dan itu untuk storage yang depan lah. So korang boleh tengok sendiri, memang besar jugalah. Bahagian ni pun boleh letak barang. Dia kat sini ada ruang je ni. Maksudnya mungkin korang ada first aid kit ke, korang letak kat sini ke, dia masih ada ruang. Kemudian kat sini ada tempat untuk letak helmet. Dia cukup untuk letak helmet, tapi helmet open face. Dekat depan ni pun ada banyak lagi ruang. So storage pun okey, bagi aku practical, besar. Aveta Vanguard 250 pilihan ideal untuk mereka yang inginkan prestasi, keselamatan, keselesaan dalam satu tunggangan yang berbaloi. Harga asas Vanguard 250 varian SE hanyalah RM16,388, tidak termasuk cukai jalan dan insurans. Jom sama-sama layari www.aveta.com.my untuk info lanjut.